Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutorial kali ini saya ingin tunjukkan apa itu tugas guru penyelaras Jacob. Apabila cikgu sebelum ni kalau kita panggil PDS, tapi untuk dalam pentaksiran Jacob kita panggil guru penyelaras Jacob. Guru penyelaras Jacob ni yang menguruskan data Jacob dalam IDMI. Dalam pengurusan Jacob lah, pengurusan pentaksiran Jacob. Okey, tugas yang pertama yang cikgu perlu buat, cikgu pergi dekat dashboard tindakan. Okey, dekat sini, ni peranan GPI. Macam saya ada kelas yang saya perlu key in sendiri. Okey, cikgu scroll kat bawah. Ini guru mata pelajaran yang kita nak isi PBD dan WASA. Dan guru penyelaras. Ini guru penyelaras Jacob. Maksudnya peranan saya guru penyelaras Jacob. Okey, tugas yang pertama cikgu perlu lihat dekat sini untuk sekolah cikgu sebagai penyelaras Jacob. Kita tengok dekat sini ada belum ditaksir 61 kelas. Maksudnya 61 dekat sini GPI yang ada di sekolah cikgu telah mencari kelas masing-masing dan mengeluarkan di dashboard tindakan masing-masing. Jadi cikgu sebagai penyelaras dapat lihat dekat sini berapa orang guru GPI, maksudnya berapa orang GPI yang telah mengambil tindakan untuk mula mengeluarkan kelas masing-masing. Okey, kita tengok. Kita masuk dekat sini, cikgu klik dekat sini. Okey, dekat sini keluar paparan lah kelas mana yang dah mula bertindak GPI-nya. Kita tengok paparan, cikgu boleh semak berapa semua, scroll. Kalau ada cikgu kelas sikit senanglah, macam saya, kelas saya dalam 64 ke 60 berapa dah tak ingat dah, banyak sangat. Okey, jadi setakat ini belum lagi komplit. Hanya ada 61 kelas yang baru GPI keluarkan. Okey, jadi cikgu boleh kenal pasti dan cikgu boleh follow up dengan GPI yang belum mengambil tindakan. Okey, kita tengok dekat sini. Saya tunjuk, cikgu boleh masuk satu-satu kelas ya yang cikgu nak tengok dalam tu. Contoh saya pilih, saya nak tengok satu kelas walaupun dekat sini status dia belum ditaksir. Tapi kadang tu belum ditaksir ni maksudnya cikgu tu kadang dah isi. Cuma dia belum tekan hantar lagi. Bila dia tekan hantar, status dekat sini akan berubah lah. Jadi kita boleh masuk tengok sama ada cikgu tu dah isi ke belum untuk model-model Jacob dalam kelas dia. Okey, untuk kelas ni kita tengok cikgunya dah isi, cuma tak lengkap. Jawi belum isi lagi. Yang lain semua dah isi. Tapi cikgu ni belum lagi hantar, dia cuma simpan dalam paparan dia saja. Once bila cikgu ni dah tekan button hantar, maka penyelaras akan boleh buat semakan secara keseluruhan, kemudian membuat proses pengesahan satu kelas demi satu kelas.
Okey, itu tugasan yang pertama yang boleh, maksudnya cikgu penyelaras boleh semak. Semoga dapat membantu memudahkan kerja buat GPI semua. Sekian, terima kasih.